Duit kita takkan habis ketika mana kita mencukupkan keperluan keluarga yang berada di sisi kita. Hari ini ramai di antara kita risau tuan-tuan dan puan-puan, mungkin simpanan mereka akan habis apabila mereka membiayai pendidikan, keperluan rumah dan sebagainya. Dan lebih teruk, ada di antara kita merasakan mereka adalah bebanan dengan apa yang kita dapat pada hari ini. Hakikat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, abang akak, bahawa apa yang ada di sisi kita pada hari ini datang kerana adanya mereka di sisi. Allah naikkan pangkat kita, Allah tambah pendapatan kita kerana Allah ingin kita membahagiakan mereka. Jangan pernah rasa rugi, jangan pernah rasa tidak berbaloi dengan apa yang sedang kita nafkahkan untuk mereka. Kerana sudah pasti Allah akan menggantikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dulu, kita biasa-biasa je. Tak ada rumah, tak ada kenderaan. Tapi hari ini, bila ada mereka, Allah berikan kepada kita rumah, Allah berikan kepada kita kenderaan, bahkan pangkat kita lebih baik daripada dahulu. Ini adalah keberkatan bila kita menggembirakan mereka yang berada di sekeliling kita. Jom terus kuat untuk menafkahi mereka, kerana dengan nafkah itu sebahagian daripada ibadah terbaik dan terpanjang dalam hidup kita. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah, jom berterima kasih kepada Allah.